Assalamualaikum. So, hari ni kita nak tengok suasana area Taman Hijau. Kau tengok lah ni. Ni dia nak menuju ke Cerai dah. Menuju ke Cerai ni. Suasana dia, kau tengok suasana dia memang kata menarik. Ni tempat-tempat orang nak ngai tu boleh lah. Biasa petai-petai ke ni ramai kat orang ngai petai-petai ni. Petai-petai ke bawah semua. Ikat pun banyak lah. Nampak tu. Nampak dah ada orang ngai tu. Nampak tu. Nampak dah ada orang ngai tu. Nampak ngai. Baru sore. Sebab biasa orang ngai sini ikat pun boleh kira je. Kot besar-besar je kot ikat sini. Besar-besar lah ikat sini orang ngai. Sebab saya dia ada sini. Saya dia ada. Dia rumahnya tepi tu. Biasa je orang ngai juga petai-petai. Kalau ni dia tak ada nak ngai kali je saya ikut kan. Dia tak tahu dah bawa dia dah ada. Orang kata bila banyak kerja lagi pula. Bila banyak kerja, orang kata kerja mendatangkan hasil. Ni ngai ni hanya dah hobi. Nampak. Air cetek dalam ni dia suruh dia fikir banyak ikan dalam ni. Banyak ikan. Banyak. Tu nampak budak-budak tu. Budak-budak nak basikal. Betul-betul biasalah budak-budak kan. Dia suka ke suasana budak-budak. Budak-budak dia suka ke suasana. Sabar jauh. Orang kata lubuk orang ngai ni jauh juga ya. Apa ke depan. Tu rumah saya di tu. Cak baru ke apa? Cak baru. Kereta baru, cak baru. Ada kereta merah. Kereta baru biasanya tu. Saya Audi tu, Audi saya Audi lama dah. Nampak sini nampak tu. Air kalau hujan kak. Boleh dikata ke dalam kalau. Kalau musim banjir kak. Airnya dalam. Okey, selesai suasana untuk petang ni. Nanti Audi tunjuklah tempat-tempat menarik di Kelantan. Okay? Assalamualaikum.